TMJ muncul memberi penjelasan kenapa 7 warisan harimau Malaya palsu. Tunku Ismail menyatakan kesediaan untuk bersemuka dengan penyokong bagi memberikan penjelasan terperinci berhubung kemelut yang sedang melanda bola sepak negara. Reaksi itu diberikan baginda susulan hantaran seorang pengguna di media sosial yang menuntut penjelasan berhubung keputusan yang dibuat CAS terhadap 7 pemain warisan palsu. Membalas hantaran berkenaan, TMJ menerima pelawaan tersebut dan menyerahkan kepada penyokong untuk menetapkan masa serta lokasi perjumpaan. Bila-bila masa, di mana sahaja, masa dan tempat, mereka atau anda pilih, lelaki sejati tidak lari, tetapi kebanyakan bukan kisah apa yang betul dan benar. Mereka lebih berminat mahu menghapuskan pengaruh saya dalam industri bola sepak tempatan. Itu sahaja, titah baginda. Terdahulu keputusan CAS menyaksikan hukuman penggantungan selama 12 bulan ke atas 7 pemain. CAS mendapati kesalahan memalsukan dokumen kelayakan membabitkan pemain-pemain tersebut terbukti.